siapa tukang masak dekat penjara angkasa dulu? Tukang masak penjara angkasa adalah robot pesalah bernama Garamzi. Garamzi? Macam nama chef baru tu. Betul! Garamzi memiliki sebuah restoran, tetapi dia ditangkap pada hari pembukaan selepas menyerang seorang pelanggan yang minta pesanannya ditambah sos cili. Sah, memang betul Gramzi ni robot. Mesti dia yang culik Deep. Lah, mesti dia marah sebab di kuih masakan dia. Oh, patutlah macam kenal. Lah, baru sekarang kau perasan? Kau ingat aku kenal semua robot dalam penjara tu ke? Masakan dia je aku kenal. Jadi, macam mana kita nak cari Deep? Kejap, aku ada bau sesuatu lah. Betul lah. Ini bau pisang minyak hitam. Ha, ikut aku. Jadi sekarang, biar Garamzi yang hukum korang pula. Korang pergi selamatkan Deep. Biar aku halang robot ni. Baik! Kau takkan dapat lari. Hiya! Nasib baik sempat elak. Tolong! Tangan apa pula ni, Masa untuk Mechanize! Mechamatol Chef Mode. Kau tukar jadi apa pun, kau tetap takkan dapat kalahkan Garamzi. Belum cuba, belum tahu. Ayo, pinggang aku. Dua pizza ni terlalu tebal. Biar, cari jalan untuk hentikan mesin ni. Baik. Aduh, butang mana nak tekan ni? Dek, tekan je lah mana-mana butang tu cepat. Sos tomato ni pula terlalu manis. Mengampakan. Butang ni kot. Dek, apa sampai tak balik ni? Ke yang ni Alamak, yang ni kot. Oh, mesti yang ni. Robot jahat Rojack mempunyai kemahiran robotik dan mekanikal yang tinggi. Ditangkap kerana membuat pengubahsuaian robot tanpa lesen. Memang aku dah agak dah robot jahat. Tapi robot satu lagi tu siapa? Itulah. Yang satu lagi tu, aku tak jumpa pun dalam database Rubika ni. Tangan dan kaki dia nampak macam bukan dari robot yang sama. Dan tadi korang pun nampak kan? Tangan dia yang tertanggal tu boleh bergerak sendiri. Bak sini mechanizer tu kejap. Tengok ni Amato. Robot mana pula ni? Kau tengok tangan dia. Sama macam tangan robot besar tu tadi. Sekarang, kau tengok kaki robot yang lagi satu tu pula. Sama kan? Oh, aku faham. Dia gunakan anggota badan dari robot-robot lain. Oh, betul, Mara. Frankenstein terdiri daripada gabungan beberapa robot. Kau memang bijak, Mara. Kalau macam tu, aku rasa kita ada jalan macam mana nak selamatkan Pian. Baik. Mechabot, Mechanize! Baik. Masa untuk Mechamatol. Aduh. Kaki aku. Pasang balik! Timpang lah! Friend lengkap! Friend completed! Tapi orang yang curi kaki friend akan merana! Bila masa kita orang curi? Kau yang sepak bagi kita orang. Friend marah! Friend is displeased!
Waktu untuk beraksi, Megabot. Baik, Megabot. Mechanize! Mecha-Deck Hammer! Rasakan ni. Jangan bagi budak ni pandang rendah pada kebolehan. Aku rasa kita tangguh je lah sesi ni dulu sebelum banyak lagi benda yang rosak. Lampu berkelip-kelip. Ha, Megabot, Mechanize! Baik! Masa untuk Megamato! Okey, jom cari dia. Ha, tembakan cahaya! Surau je! Tak berkesan! Dia pakai cermin mata hitam! Oh, badanlah tak berkesan. Susah nak kalahkan dia macam ni, Amato. Tak apa, kita cuba lagi. Ha, tembak! Situ! Ha, sana Megabot! Sikit lagi! Bagi je lah aku keluar, Tuan Amato! Sekali-sekala! Tengah harap! Pian? Alamak, kena lagi! Dan sekarang, Tuan Amato pula! Tak berjaya! Jagalah kau, Scarecrow! Megabot! Baik, Tuan Amato dan Pian! Scarecrow, tunggu! Mana kau nak lari, Scarecrow? Tunggu! Wayang panca? Macam best je! Nak pergi tengoklah! Hah? Ada tayangan cerita hantu? Alamak! Samad! Samad! Siapa tu? Samad! Samad! Dah terkena. Terima kasih belanja popcorn je, Samad. Bos! Bos! Apa, Billy? Ha? Akhirnya! Dah lama aku nak tengok filem horror hilir ni. Filem dah nak start dah. Semua suka tengok cerita hantu, ya? Penduduk bumi! Bagi aku semua koko sebelah aku, tembak kau! Henti, Adudu! Kau dah masuk kawasan aku. Semua dalam kedai ni adalah di bawah perlindungan aku. Bobo Boy, gentar! Figura! Kau ingat kau boleh kalahkan aku? Ha! Aku siap ada senapan plaster dan tongkat tempur! Habis ni! Tengok ni! Tukul gentar! Kuasa duamu! Hehe, jap bro! Caput tangan aku ni! Saksikanlah Gauntlet Gentar! Dapatkan figura Bobo Boy Gentar dan Adudu kini di pasaran.
bahaya melanda, akan muncul Wira untuk membantu. Dapatkan Monster Galaxy Card Pack Heroes Unite kini di pasaran. Kumpulkan kesemuanya. Get ready. Time to tokenize. Tokenize? Apa maksudnya? Critical hit. Player 1 eliminated. Apa sudah jadi ni? Kau dah jadi token. You next. Lari Megabot! Searching for players. Join now. Searching. Okey, dia tak nampak kita. Weh, Amat tu! Robot jahat apa tadi tu? Robot jahat Arkana dipenjarakan kerana menukarkan orang dan robot menjadi token bagi melengkapkan koleksinya. Sekali kena tembak dengan pistol dia tu, kita akan tukar jadi token. Macam aku. Macam mana ni? Aku dah jadi token. Aku dah tanda tangan untuk main game lagi. Shh, janganlah bising. Nanti dia jumpa kita. Seluruh hidupku sebagai Destroyer destroyed. Aku nak main game. Yish, nak sangat main game kan? Nah! Dave, apa dah jadi? Aku kat mana ni? Apakah kau boleh jadi game tu? Players found. Let's play. Tak boleh jadi ni. Megabot, Mechanize! Baik! Jom Mechanize dengan game! Mecha Blaster! Woi, dalam banyak-banyak benda, dengan penyapu juga aku Mechanize. Kau ingat aku nak mechanizekan kaki game dengan game ke? Wow, cool robot. Time to tokenize. Rasakan! Nice hit. Dia ada ikon HP macam game juga. Ada 10 je tu. Kita tembak aja sampai habis. Not a chance. Rabbit. Ada plastik ni. Robot plastik. Plastik apa? Hang buat plastiko lah. Berhentilah. Kenapa kau ni? Rubika, siapa robot plastiko ni? Plastiko, robot kita semula yang telah terbiar dan tidak betul. Apa jadi weh? Sakit kepala aku. Robot apa tu? Jangan risau anak-anak. Papa akan ajak mereka. Ke tepi semua! Ke tepi! Lari semua! Lari! Lari? Mana boleh lari? Aduh! Tolong aku, Moto! Megabot, Mechanize!
Masa untuk Megamato. Tembak! Hampa sepakan semua ni. Kau buat dia marah lagi, kenapa? Hampa tunggu, San. Ligan Depa! Aduh, kita pula yang kena. Boleh tahan nampak ni. Pian, marah. Okey, bersedia semua? Ha? Bersedia? Apa kau buat, Pian? Sikit lagi Megabot. Tak boleh. Rantai besi boxer ni kuat sangat. Hentikanlah saja usaha korang yang sia-sia tu. Beta dah pastikan yang kali ni korang takkan terlepas lagi. Woi, kita orang pun terkena sekali lah. Berani mereka serang Beta? Nampaknya Beta sendiri kena selesaikan semua ni. Inilah akibat buat Dragon King Boxer Murka. Apakah? Dia dah jadi naga pula. Kamu semua akan menyesal cuba menentang Beta. Melindung semua! Hebat, tuanku! Hah? Macam mana kita nak lawan naga tu? Jom Megabot, kita kena tolong yang lain. Nak tolong macam mana? Kau tak nampak ke naga blok gegasi tu? Setakat naga macam tu, aku pun boleh buat. Tengok ni. Saksikanlah Naga Amato. Ni naga ke? Robika rasa ini ular. Bukanlah. Ni cacing. Cacing kau kata? Lepas mechanize nanti, jadilah naga. Megabot, mechanize! Baiklah. Mecha cacing! Bukanlah mecha naga. Naga apa macam ni? Terbang pun tak boleh. Dapatkan Monster Galaxy Card Pack Heroes Unite kini di pasaran. Kumpulkan kesemuanya. Figura! Kau ingat kau boleh kalahkan aku? Aku siap ada senapan blaster dan tongkat tempur. Habis ni. Tengok ni! Tukar kata! Kuasa Dua
aku ni. Saksikanlah Golden Gentar. Dapatkan figura Boboiboy Gentar dan Adudu kini di pasaran. Ke tepi. Pula nak pilih dah lalu. Bula? Ini go-kart kau? Cantik kan? Tapi bila ada upgrade tambahan yang baru. Tengok ni. Hati-hati semua. Jangan sampai terlanggar go-kart kita orang. Jaga-jaga semua. Ish, kena cari tempat selamat ni. Weh, hati-hati. Dek, kenapa berhenti ni? Kata nak lumba. Hui, jayalah bos. Ish, main kotor. Apa tu? Mechanize dengan aku cepat dan belasah diorang. Tak boleh. Nanti kita kena... Budak-budak semua. Apa khabar? Robot jahat. Kak Bro, Jet Sis. Hai, Mekabot. Kau kenal diorang? Mestilah kenal. Dah seminggu kita orang cuba tangkap diorang. Tapi tak berjaya. Kalau nak tangkap kita orang, kenalah kalahkan kita orang dalam perlombaan ni dulu. Nampaknya kita akan jadi juara perlombaan hari ini. Betul. Jangan terlalu yakin. Aduh, sakitnya sayang aku. Ish, tak boleh jadi ni. Konco. Gon! Apakah ada robot konco lain? Itu konco bosu dan geng konco Zoku. Konco kan? Konco! Konco masuk kata? Apa? Budak ni tuan baru korang? Kenapa diorang ni marah sangat? Sebab kedudukan kumpulan Konco Zoku ni lagi atas dari kami. Technically, kami kena ikut kata Konco Bozu. Gon! Alamak, kita kena lawan diorang, Mekabot. Tak ada masalah. Konco, jom kita belasah diorang ni. Jual tuan Bian. Woi, sakit lah. Mekabot, Mechanize!
Diorang ni langsung tak bagi kita peluang untuk serang balas. Apa dia orang buat tu? Alamak! Hati-hati tuan bantu! Apakah? Sakannya! Dasar tak kena budi! Penat-penat aku tolong. Terima kasih pun tak. Ih, sakitnya hati aku. Ayo, Mechabot, Mechanize! Mecha Umbrella! Wah, hebatlah Batu. Kan? Sedut air hujan dia sekali, Mechabot. Woi! Apa pohon? Woi! Tahu langit itu tinggi ke rendah. Batu, Mechanize tadi Mechabot tu cepat. Baik, Mechabot, Mechanize! Masunto, Mechamato! Semua orang kat bandar ni sama je. Tak hargai langsung bantuan aku. Tunggulah. Aku jatuhkan hukuman dekat korang. Hah? Hukuman? Apa yang dimasukkan? Wupika, kenapa Cloudiva dipenjarakan? Cloudiva dipenjarakan sebab diturunkan hujan yang lebat sehingga tenggelam satu bandar. Apa? Dah basuh. Yang ni pun aku basuh. Agak ambil sikit. Semua pun aku basuh. Sudah 2 hari hujan turun dengan lebatnya di kota hilir. Yang lagi risau dan membimbangkan, air sungai naik dengan mendadak sekali. Tengok ni. Kau ni. Mana pula sungai? Ini halaman rumah aku ni. Badai. Apa sudah jadi? Dah banjir satu bandar? Ayoyo! Apa yang menyebabkan cuaca ekstrim sebegini rupa? Mari kita Ini mesti kerja Cloudiva. Kita kena hentikan dia cepat. Pian, kau dah siap dah? Dah, tapi lepas tengok eksperimen pertama kita ni, aku rasa basikal kopter kita ni pula ke ekor. Ekor? Nah, guna wow aku. Tapi, ini kan projek reka cipta kau. Kalau rosak nanti macam mana? Tak apa. Lagi penting kau hentikan Cloudiva. Kalau dah banjir... Di, tengok ni. Ada game barulah. Amaran! Kenapa Rubika? Robot jahat Fulus digesan. Tak nampak pun dia kat mana. Hati-hati. Fulus adalah robot yang menyamar dalam bentuk board game Empire. Jom main Empire Fulus. Empire Fulus? Deep, jangan!
Weh, apa ni? Dah kalah tu terima je lah. Tak boleh! Aku adalah Emperor Augustus Beratus Ribus Fulus. Korang akan duduk dalam dunia ni sampai bila-bila! Silaplah kau, Fulus. Megabot, Mechanize! Baik! Mecha Mato Mod Mecha Gladiator. Apa kau buat ni? Empire kau berakhir hari ni, Fulus. Ya! Tidak! Tidak! Saya sudah bebas. Terima kasih, Amato. Hari ni aku tak bully kau, ya. Terima kasih. Tidak! Empire aku! Lah, kecil je dia ni rupanya. Sekarang, masuklah kau ke dalam Mechanizer. Robot jahat Emperor Fulus ditangkap! Sini pun korang. Korang tengah main board game ke? Aku nak jam boleh? Ha? Tak nak. Aku tak nak main game dah. Dapatkan populariti. Hah? Penonton semua patung je. Patung-patung ni boleh bergerak. Maaf, Amato dan Megabot. Korang tak boleh ke mana-mana lagi. Sebab Tupi ada kejutan khas selepas ni. Lepaskan kita orang! Tupai. Lepaskan kita orang! Kenapa kau buat semua ni? Siapa kau sebenarnya? Siapa Tupi? Tupilah idola kanak-kanak yang paling popular. Bukan kamu, Megamato. Bahaya! Robot jahat dikesan! Bahaya! Kacaulah mechanizer ni kan? Nasib baik tak dengar masa live tadi. Hah? Patutlah kau ambil mechanizer aku. Pulang kau balik. Tunggu kejap ya. Tupi nak simpan mechanizer kamu ni kat stage belakang. Dia dah pergi ke? Jom Amato, kita balik. Nak balik macam mana? Dan yang kau kaku tadi kenapa? Aku tak boleh, Amato. Kau pagilah aku robot jahat macam mana pun aku boleh lawan. Tapi kalau tupai, seram. Aduh kau ni. Kata robot pemusnah, tapi takut dengan tupai? Aku bukan takut, Amato. Tapi... Okey, silence on set. Iklan dah nak habis. Aduh bang. Jadi, belilah di Bagogo Shop. Go now. Go broke. Tupai-tupi dah start balik. Kenapa dengar Amato dan Megabot tu? Ayo, Amato. Cakap kuat sikit lah, dek. Tak dengar lah. Ups, ada masalah teknikal dengan mikrofon diorang. Nampaknya Tupi je lah yang akan cakap dengan korang. Mesti diorang tengah tengok TV ni.
Harap-harap, Ma. Tak apa-apa. Korang! Tu. Apa jadi kat semua orang ni? Dip, kita dah terlambat. Tidak! Tidur? Kenapa semua orang tidur kat tengah-tengah taman permainan ni? Sini. Mara, apa dah jadi ni, Mara? Tu, robot jahat tu. Robot tu yang buat semua orang tidur. Alah, comelnya. Kalau macam ni, biar aku je lah yang pergi tangkap. Jangan, Pian. Tutup telinga dulu. Mari sini, comel-comel. Kan dah kata jangan. Degil betul. Rubika, siapa robot tu? Robot pesalah Shleep berkebolehan untuk menidurkan mangsanya. Ditangkap selepas dia menidurkan sekumpulan pengawal bank ketika rompakan, termasuk rakan perompaknya sekali. Betul tu. Sesiapa yang dengar bunyi loceng dia dekat-dekat, mesti akan tertidur. Kalau macam tu... pinjam kejap headphone kau tu, Mara. Mechabot, Mechanize! Baik. Masa untuk Mechamato! Weh, Sleep! Mari sini kau. Kuasa tidur kau tu takkan berkesan pada aku. Ish, mari sini kau. Ini hero yang kau kata tu? Macam budak hingusan je. Macam tu dia tangkap robot, ya? Aduh, susah betul nak tangkap dia ni. Amato, Mechanize lah dengan sesuatu. Mechanize dengan ni, Mechabot. Mecha Bubble Catcher. Kepada Kun! Kun! Kenapa senang kami? Kami tak buat apa-apa salah pun. Ni Petaso! Hentikan semua ni, Petaso! Kau kan dah jadi robot baik. Kenapa dia diam je? Amato, kepala dia ada sesungguh macam cacing. Elak! Dia dah kena hack dengan cacing. Mechabot, Mechanize! Baik. Mecha Catapult! Timba! Masterpiece! Sekarang, masuk balik dalam mechanizer. Robot jahat Pentaso ditangkap semula. Terima kasih, Tuan Amato. Sama-sama. Boleh tahan, Amato. Tapi kau takkan mampu halang aku dapatkan Konchozoku. Kau lagi, Cacix. Berani kau datang sini seorang? Siapa kata aku datang seorang? Stuck
Setakat ayam seekor tu, kau ingat kita orang takut? Samurai, kau sekali. Ya, dia sekarang dalam kawalan aku. Samurai, bawa robot jahat Konchozoku tu kepada aku. Jangan dengar cakap dia, Samurai. Kau kan robot baik. Maaf, samurai yang kau kenal dah tak ada. Samurai, nanti aku ketuan kau. Aku kawan kau. Hiya! Apa ni? Lepaskan aku! Sekarang Konchozoku, sertailah bala tentera robot hambaku. Tak strong, weh. Makan pakai sudu garfu. Makan nasi, kenalah pakai straw. Wow. Tak strong, weh. Mandi pakai air panas. Mandi pakailah air perigi. Tak strong, weh. Tidur pun nak kena baring. Tidur sambil plank lah. Bobo Boy Supra! Tak strong, weh. Pakai pet Techno Breaker lah. Harus strong, weh. Monster Galaxy Card Pack Techno Breaker. Ada Bobo Boy Genta, Bobo Boy Genta dan Bobo Boy Genta. Dan watak-watak sampingan kecil di bawah perlindungan aku.